Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para AJK, seterusnya muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas nikmat limpah dan kurnianya dapat kita bersama sebentar tadi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Merupakan salah satu tanda kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas segala perkara nikmat yang telah diberikan, dibentangkan, dimudahkan kepada kita sepanjang hari tadi. Sepanjang hari itu, ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dalam keadaan yang kita kata yalah, kalau sekarang ni kalau yang belum pencen lagi lah, mungkin pukul 6 baru sampai rumah kan, pukul 6.30 baru sampai, nak ni lagi, nak itu, ini lagi, dengan jam penat apa semua, tiba-tiba kena pula pergi solat maghrib. Jadi itu salah satu tuntutan, maksudnya salah satu ujian juga kepada kita, bagaimana kita nak push ataupun tolak diri kita buat apa yang Allah suruh dengan sesempurna, sempurna. Dengar panggilan azan, kita sahut. Sahut tu dengan kita bergerak ke tempat yang dipanggil itu daripada surau ataupun masjid lah. Jadi itu adalah salah satu kita kata bukti dan kita tanda kita bersyukur kepada Allah, kita masih ingat Allah juga walau apa cara sekalipun. Lebih-lebih lagi baru-baru ni kita menyambut ibadah korban, melaksanakan ibadah korban, yang mana daripada korban itulah kita kata juga sebahagian daripada juga tanda kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersebut korban ni, saya minta maaf lah, mungkin kita nampak muka macam dah lama saya tak nampak kat sini, sebab pada bulan lepas satu kali saja saya di sini, sebab hari yang kali kedua tu dah takbir raya dah, esoknya dah lembu mungkin dah sampai kot. Jadi saya kata tak apalah kan, tak apa, kita pun bagi peluang, dan raya ni setahun sekali kan, raya korban, raya korban. Jadi kita pun sebahagian daripada ibadah juga, jadi kita bagi laluan untuk kita laksanakan ibadah yang afdal pada waktu itu, iaitu kita buat persiapan untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bila sebut korban juga, saya teringat tentang peristiwa yang berlaku ketika mana kita nak sambut ibadah korban pada bulan yang lepas, bulan 5. Itu kita ibadah korban ni kita sambut pada 25 hari bulan, tak silap saya lah, 25 hari bulan 5. Jadi ada, walaupun kita di sini seronok menyambut dengan ibadah, dengan daging dan sebagainya, tapi ada di satu tempat yang lain, saudara kita dia sambut korban itu dengan pengorbanan nyawa dan harta lah, yang lebih lagi. Iaitu dia bermula pada 15 hari bulan 5. 15 hari bulan 5, ketika mana pertengahan lah, orang dah berbuat persediaan juga nak sambut korban. 15 hari bulan 5 dah masuk bulan Zulhijjah ketika itu, dan bulan haji. Jadi Israel ni kita kata dia kalau tak perang pun dia serang juga. Cumanya serangan dia tu tak sampai kepada kita. Tak sampai berita tu kepada kita. Sebab apa? Dia tak ada perang.
Dia serang tu, istilah dia suka-suka nak main serang dah. Tapi sebenarnya dia bukan suka-suka, dia ada target dia. Dia target. Walaupun nampak secara random je dia serang, tapi dia ada target dia. Sama ada mujahidin ataupun orang yang berkaitan dengan mujahidin tersebut lah. Keluarga ke dan sebagainya. Sampai sekarang pun 2-3 hari sekali ada serang. 2-3 hari sekali ada serang. Tapi ada mati. Syahid 10-20 orang. Tapi kita tak tahu. Sebab tak ada perang. Tapi nanti bila ada perang nanti adalah orang yang mula salahkan mujahidin kita. Dia kata kenapa kita perang, kita dah tahu nak kalah, kenapa perang juga. Sedangkan bila kena serang tu semua orang tak dengar. Semua orang tak dengar. Senyap je. Tapi bila perang tiba-tiba nak salahkan para mujahidin kita di sana. Padahal mereka dah cukup buat apa terbaik apa yang mereka dah ada dah. Dan itulah perang adalah salah satu cara yang terbaik untuk dapatkan sokongan daripada orang lain. Kalau tak, negara-negara lain pun senyap saja. Sebenarnya yang negara bagi sokongan ni sebab rakyat dia ramai sokong kan. Jadi kalau dia tak bagi sokongan, nanti rakyat dia marah dia. Jadi dia pun bagi sokongan pada Palestin. Sebab tu je. Dia bukan betul-betul nak sokong. Jadi kalau tak ada perang, sokongan tu tak ada, tak nampak. Sebab kita tak nampak. Macam sekarang lah. Jadi kalau dulu tu senang cerita, kalau McDonald ni kosong lah. Mula-mula serang kosong. Sekarang dah tak ada dah. Ada kedai-kedai, saya ingat dulu waktu perang tu, kedai-kedai pun kami tidak akan sediakan Milo dah sekarang. Kita akan tukar dengan brand lain. Sebab Milo ni sokong Israel. Sekarang mana ada dah. Sebab apa? Dia tak ada perang. Tak ada perang yang intensif ni. Kali kalau ada nanti mulalah balik. Cuma waktu tu mungkin dah terlambat lah. Waktu tu Israel akan serang 24 jam. Tak ada apa lah. Jadi 15/95 tu ada serangan. Jadi walaupun serangan ni nampak tidak maksudnya macam saja-saja je, suka-suka. Tapi Israel ni sebenarnya dia dah mensasarkan serangan itu kepada seorang pemimpin Brigade Al-Qassam Mujahidin, iaitu yang bernama Izzuddin Al-Haddad. Dia orang timbalan kepada ketua Muhammad Dif. Yang mana kalau anggota majlis tertinggi ni yang paling tinggi lah dalam Brigade Al-Qassam, mula dengan komander dia semua, ada 16 orang total. Semua ni dah syahid, tinggal 2 orang saja. Dalam Taufan Al-Aqsa tu semua dah syahid, kecuali tinggal 2 orang. Jadi 15/95 seorang lagi dah, tinggal seorang saja. Nama dia Muhammad Audah yang seorang ni. Dan dia, kita kata dia ketua agensi perisikan dalam Brigade Al-Qassam. Jadi tinggal dia last. Dan kita kata tepatlah dengan jawatan dia, sebab dia agensi perisikan. Jadi dia ni yang terakhir lah. Kalau dia dapat bersembunyi tu, dia lah yang paling. Tapi akhirnya 25/5 malam waktu kita nak sambut Raya Korban tu, satu lagi serangan, akhirnya syahid beliau. Maknanya 16 orang yang paling tinggi tu dalam Brigade Al-Qassam semua dah tak ada. Yang mana kalau kita iktibarkan mereka ni pemimpin kita lah, panglima kita yang ketuai medan perang melawan Israel. Sebab dia ni wakil kita. Kalau tak, kita yang kena pergi. Tapi kita tak mampu, kita wakilkan mereka. Itu pun semua dah tak ada. Maknanya ketua mereka, ketua kita lah. Semua 16 orang, 14 orang ke 16 orang dah syahid. Dalam keadaan Gaza pun sampai sekarang apa yang berlaku, susah nak masuk. Ni tak cerita yang daripada laut semua, ni yang daripada darat ni yang nak masuk pun sangat susah. Tak ada apa pun yang berlaku lagi, bantuan dan sebagainya. Semuanya masih dalam keadaan yang tenat lagi. Tenat.
Jadi dalam keadaan macam tu, dan asalnya ada lagi 2 orang pimpinan mereka untuk kita kata bangkit balik, tapi 2 orang ni pun dah disasarkan balik oleh Israel, walaupun perang dah tamat lama dah. Perang dah tamat berbulan-bulan dah. 5 ke 6 bulan. Tapi mereka masih lagi. Dalam 5-6 bulan ni pun seminggu sekali, 2-3 hari sekali mesti ada serangan. Tapi dan mereka pun tak habis lagi berundur habis daripada semenanjung Gaza tadi. Jadi tapi kita tak dengar apa-apa dah. Sebab apa? Dah habis. Satu mungkin sebab kita dah sibuklah dengan berita dalam negara pun dah macam-macam kan. Itulah, inilah. Sehari ada je berita baru. Tapi janganlah kita berhenti memberikan doa paling kurang. Doa paling kurang kepada mujahidin kita di Gaza. Sebab apa yang mereka lalui masih belum berhenti. Dan mereka perlukan doa kita paling kurang untuk mereka bangkit semula, bina kekuatan, kepercayaan kepada janji Allah tersebut, untuk kita bangun balik lah. Jadi kita ni kalau jadi orang Gaza ni dah putus asa dah. Putus asa dah kita. Jadi semua panglima ni dah syahid dah. Bukan seorang, bukan 2 orang. Semua. Yang mana asalnya ada lagi 2 orang. 2 orang ni pun selepas habis perang syahid dan syahid lagi. Mengganti orang syahid lagi. Tapi itu semua tidak menghalang mereka untuk masih lagi berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bangkit balik. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kalau di Gaza ni rata lah. Sikit lah bangunan yang ada tu, sangat sikit. Jadi bila rata, kalau kita macam tengok Google Maps lah kan, kalau kita pergi mana-mana kan tengok Google Maps, belok kanan, belok kiri. Kita senang lah kita guna tu kemudahan. Tapi bagi orang Gaza, daripada image dari satelit tu, nampak semua. Nampak semua. Jadi kat mana nak berlatih tentera? Kat mana nak sorok lah kan? Keselamatan panglima-panglima tak ada lah. Tak ada. Dan tambah lagi kalau sekarang ni ada, kita kata teknologi lah, teknologi baru ni, AI dan sebagainya kan. Teknologi ni kan, kalau ada yang baru tu, dia test dulu dekat sana. Dia test dulu kat sana. Jadi teknologi perang guna AI ni memang Israel dia dah buat dulu. Dia buatlah, dia guna waktu perang. Jadi pernah ada dalam, kalau kita ni guna ChatGPT kan, itulah dia. Microsoft AI, Open AI. Ada satu dulu pernah viral dalam tahun lepas, ada seorang perempuan Muslim lah, pakai tudung, dalam event, majlis mungkin launching produk barulah untuk AI tu, ChatGPT, Microsoft. Jadi perempuan ni dia bangun, dia waktu tu CEO Microsoft tu tengah cakap, dia bangun, dia kata kau pembunuh, cakap. Dia ni staff, engineer, maknanya dalam satu event tu dia dengan CEO lah. Maknanya kalau gaji tu mungkin dah puluh ribu lah mungkin. Saya agak lah anggap. Cakap kau pembunuh, dia kata. Bunuh. Kau guna teknologi kau untuk bunuh bayi dan kanak-kanak di Gaza. Akhirnya dia jerit lah. Akhirnya semua guard datang, halang dia dan halau dia keluar daripada majlis tu, dan dia letak jawatan sebagai daripada Microsoft. Jadi mungkin gaji dia dah banyak, tapi dia sanggup buat macam tu. Tapi point dia, dalam keadaan sekarang ni, Gaza ni tak ada siapa dah. Tak ada siapa nak tengok.
Jadi tak apa, tapi kita bukanlah tak apa, paling kurang kita ni ada usaha, dan kita doakanlah mereka di dalam doa-doa kita. Janganlah berhenti. Kalau subuh tu sambung sikit doa kunut nazilah, untuk doakan supaya mereka di sana. Tadi pun imam kita pun masih lagi doakan, alhamdulillah, supaya mereka dapat kekuatan untuk bangkit balik, dan kita kata hancurkanlah, tumbangkan musuh-musuh Islam di sana. Dia musuh Islam ni dah tentu ada dekat mana-mana, tapi yang di sana tu yang paling besar, di Israel sana. Jadi ini ada satu kita kata bukti, maknanya pejuang-pejuang di sana, bukti bahawa mereka ini dah membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk berjuang. Mati pun dalam keadaan berjuang, hidup dalam keadaan berjuang. Jadi dalam satu ayat Quran surah Taubah ayat 111 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli bagi orang mukmin ni, minal mu'minin, daripada orang mukmin. Jadi Allah beli daripada orang mukmin. Jadi kalau beli ni kita bayangkan bisnes lah, bayar, kita dapat benda tu. Jadi sekarang ni Allah tukar, Allah beli daripada orang mukmin tu apa? Amwalahum, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, iaitu Allah bayar dengan syurga. Jadi mana kata macam beli, tukar, jual beli. Ini satu gambaran lah Allah nak bagi kita faham. Syurga ni kita semua nak masuk, tapi sebenarnya ada bayaran dia. Nak bayar tu dengan apa? Harta dan jiwa nak bayar. Jadi mereka di sana dah buktikan, dan kita mungkin boleh kata dah layak lah untuk syahid. Dah cukup perjuangan mereka bayar tu dengan jiwa dan harta mereka. Dah cukup, dah layak untuk masuk. Jadi contoh macam kita nak beli, bayar tak cukup, tak boleh lah, tak dapat. Jadi bayangannya macam tu. Sepatutnya setiap orang Muslim ni, mukmin, sebenarnya apa yang dituntut Allah tu untuk dia dapatkan syurga adalah dengan bayaran-bayaran itu, harta, jiwa. Jadi kita semualah di sini, selagi mana kita hidup, kita kena tingkatkan bayaran tu sampailah kita layak, kita mampu. Dah cukup lah untuk. Jadi kita boleh katakan mereka di sana Allah akan ambil yang syahid ni sebab apa? Dia dah membuktikan, hidupan dia dah membuktikan dia layak untuk syahid, lalu dia syahid.